ada gajah, ada rimau. Ada ular. Lepas tu ada kucang. Kucang ini Halo, assalamualaikum. What up guys? Okay. Salam hujung minggu. Salam hujung minggu. Hari ni kita bersama. Jatuh nanti. Kita bersama family. Hai, say hi family, say hi. Say hi, Nafai. Okay, hari ni kita nak pergi mana? Kita pergi Shah Alam. Kita nak pergi Museum Alam Shah. Let's go. Teruskan menonton dan jangan lupa apa? Subscribe. korang smash like dan subscribe Okay guys. Oh, nampaknya kat sini ada macam-macam aktiviti Tengok dekat belakang ni. Ramai orang. Okay, dekat depan ni pun ada aktiviti lagi. Wah, kat depan ada apa tu? Tu main apa tu? Okay. Banyak aktiviti Kita jalan lagi. Okay guys, sekarang kita dekat Dewan Raja Lumu. Dewan Raja Lumu ni ada banyak pameran-pameran ada sini. Rumah warisan sahabat Bernam. Ni ada sawah padi Sekinchan. Ni apa lagi? Ni dekat juga Bukit Jura. Ada makam almarhum Sultan Samad. Apa ni? What? Okay, ada apa lagi bang kat sini? Ada Kelang Gedung Raja Abdul Wah. Lepas tu ada, kenapa ada Masjid Shah Alam ni? Ada Shah Alam. Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Yang ni Kuala Selangor. Primat. Bomat. Dalamnya ada lagi sejarah Islam. Tengok ni zaman apa? Kita mula zaman Neolitik, Mesolik, logam. Logam ni dekat ni. Ni zaman logam. Ni Neolitik. Wih, tak pakai baju tu. Ni mana ada tak baju? Tak pakai seluar. Rumah pun kayu. Ya betul, rumah kayu. Asap ni pula daun. Ni zaman perang sejarah. Yes. Ada kapaknya pun pakai kayu. Malam ni kita belajar dalam konteks sejarah Uish, banyaknya ikan. Siap ada bunyi lagi tu. Nanti nampak. Cuba cakap. Belakang tu. Okey, kepada rakyat-rakyat orang-orang Sungai Lang, ni sejarah kita Tengok sini, dekat sini, tengok dekat sini, dekat sikit. Ni sejarah kita Sungai Lang Kuala Langat. Pada tahun 1964, 2 buah serbihan gendang Dongson dan kepala Tipanom telah dijumpai di kampung Sungai Lang. Turut dijumpai ialah sebuah alat besi bersoket, manik kaca, serpihan tembikan tanah dan sekeping papan cengar. Di kawasan berhampiran tempat tersebut turut dijumpai manik. Ini sejarah asal Sungai Lang Sungai Lang Kuala Langat. So, mana orang-orang Sungai Lang, say hi sikit. Abang baca bro. Diorama serangan balas Sultan Ibrahim ketika waktu malam ke atas Belanda di Kuala Selangor bagi menawan semula kubu-kubu mereka di Bukit Melawati.
Serangan mengejut yang dibuat hanya mengambil masa 1 malam sahaja pada bulan Jun 1785 ni Ni diorama dia. Sultan Ibrahim dia membalas semula serangan mengejut ke atas Belanda. Ni sejumlah sejarah ni Pal. Kena cocok ke? Tu kena cocok tu. Ni dulu-dulu ni. Ni orang putih tu. Ini yang kena. Okey guys, yang ini bukan meriam Arsenal Ini meriam Perang Selangor Belanda pada tahun 1784. Ni sejarah dia. Ini pun kita belajar dekat buku sejarah juga. Ni senapan real Okay. Ada sniper guys. Sniper ataupun shotgun. Ini apa? Ini pedang masa depan. Dah masa depan. Ini Chris. Ini pedang perisai. Perisai buruk. Sultan Muhammad anak Sultan. Cakap. Masjid di Raja Sultan Alauddin. Masjid yang pernah menjadi masjid negeri Selangor ini terletak bersebelahan dengan kakak mana? Inilah gambar yang Gambar masjid. Ini Oh sama belum roboh lagi. Belum roboh lagi Masjid apa? Bukan juga adalah masjid masa depan. Ini Okey guys, ni sekolah bandar, Skul Bandar Langat. Okey. Ada surat dia lagi. Ni penjara lama juga Penjara lama ni kalau korang pergi juga ada lagi. Ni dulu rupa dia macam ni. Sekarang rupa dia dah macam ni dah. Dia cantik sikit. Tak silap sekarang dekat sebelah Museum In-Situ tak silap. Korang boleh check it out. Let's go. Okay guys, sekarang kita berada di alam dinosaur lama, alam semula jadi. Ni tengok sini, ni. Awak tengok sini. Ini kitaran manusia kalau ikut orang putih, daripada macam monyet sampai hampir jadi monyet, hampir jadi manusia dan inilah manusia yang pertama. Itu kalau ikut kiraan orang putih lah. Ni zaman apa? Genozoid era. 60 juta tahun yang lalu. 60 juta 60. Tengoklah, ikut layar sini. Okay, time tu manusia hidup ni. Dengan haiwan-haiwan yang macam ni. Dia orang memburu haiwan-haiwan macam ni. Ni ada tulang tulang ni. Janganlah stop tu. Tunjuklah ni. Ni. Ada tulang dinosaur. Okay guys, jom kita jalan-jalan lagi. Let's go. File. Ikut lagi ya. Tak stop dulu ke tadi? Okay guys, ni tulang rangka manusia 6-7 juta tahun yang lalu. Bapak 6 tahun, 6 juta, 6 hingga 7 juta tahun yang lalu. Ni. File. Ni yang dekat spot. Yang dekat SpongeBob. Plankton. Tuh, dinosaur kat atas. Lautan ada pertama ada ikan lumba-lumba. Lepas tu ada ikan sotong. Lepas tu ada ikan ini ikan apa? Ikan terbang. Ada ikan terbang. Apa? Wush. Ada ketam, burung apa ni mah? Lepas tu ada ikan meninggoy. Ketamnya agak ngeri, agak ganas. Mulut pun tajam, ada ulat-ulat. Lepas tu ada burung merpati. Ini tumbuh-tumbuhan. Ini kan ketam dari banting.
Ikan biru. Ikan dari banting. Ikan dari banting guys. Ini banting yang dekat pasar tu. Yang ada jual ikan. Dah. Lepas tu ada orang hutan. Mana? Uish. Orang kakak tua. Lautan. Dah, kita skip yang ni je lah. Ini ada yang agak menakutkan untuk orang. Sawah padi. Uish, ada orang. Uish, burung pun boleh tanam. Serius lah. Burung pun boleh tanam. Okay guys, jom kita akan masuk ke dalam gua. Ni lah, ni. Oh, lalu luar tu ke? Bukan lalu dalam ni ke? Yes, kita sekarang berada di dalam gua. Oh, gua batu kapur. Jom. Jom, dah habis dah. Alright, abang Pergi cuba. main kopernya. Okay guys. Jom. Kita lalu Jom kita lalu tempat berikutnya. Itu yang sama tangganya. Tapi memang tapi ada terowongan yang sangat kecil sekarang sangat sampai tak muat. Tak, kepala ni tak mau sakit oh, ni. Gua ni kecil sangat. Jom. Jom. Kau nak makan? Ibu awak nak makan apa? Ibu awak nak makan? Ibu awak nak makan lah. Guys, maka ini adalah tamat untuk kita di sini, dan jangan lupa like dan share dan subscribe dalam channel ni, dan bye bye. Assalamualaikum.